Hai kawan-kawan, menu kita kali ini sangat mudah dan simple serta cepat siap, iaitu ayam masak halia. Kita lumurkan sedikit serbuk kunyit dan garam pada ayam bahagian dada ya. Okey, potong halia muda bentuk batang mancis, bawang merah dan bawang putih kita hiris nipis-nipis. Okey, ada cili benggala berwarna hijau, cili besar berwarna merah dan bawang Holland. Okey, mula-mula kita tumis bawang tadi bersama halia muda. Seterusnya, satu sudu besar tepung jagung kita masukkan sedikit air. Kita nak larutkan tepung jagung tu ya. Okey. Bawang yang kita tumis tadi dah kekuningan, dah layu, kita masukkan air secukupnya. Masukkan ayam yang telah kita goreng. Masukkan sedikit gula pasir. Masukkan sedikit serbuk perasa dan juga sedikit sahaja garam. Okey, masukkan lobak merah jika ada, jika tiada tak perlu. Masukkan air tepung jagung, masukkan cili benggala, cili besar dan juga bawang Holland. Masukkan satu biji buah tomato bersaiz kecil saja. Kita gaugau rata anggaran dalam 2-3 minit. Kemudian bolehlah kita tutup api dan kita hidang.